Rejim Hayat Tahrir al-Syam, HTS, yang menguasai sebahagian Syria telah menahan 2 pegawai daripada Gerakan Penentangan Palestin, Jihad Islam, susulan larangan terbaharu oleh Amerika Syarikat terhadap kumpulan-kumpulan Palestin. Menurut laporan, Khalid, Ketua Jihad Islam untuk wilayah Syria, dan Abu Ali Yasser, yang bertanggungjawab terhadap jawatan kuasa eksekutif gerakan itu di Syria, telah ditahan oleh militan HTS. Namun, tiada pengesahan rasmi daripada pihak berkuasa rejim Syria berhubung insiden ini. Penahanan itu berlaku selepas Washington, yang masih enggan mengiktiraf pentadbiran yang diterajui HTS di Damsyik, menuntut agar Syria yang dikawal HTS melarang semua kumpulan Palestin daripada beroperasi dan mengumpul dana dalam negara itu. Permintaan ini dibuat selepas kejatuhan Bashar al-Assad pada Disember lalu. Bagaimanapun, istilah kumpulan Palestin tidak diberi takrifan yang jelas, sekaligus menimbulkan kebimbangan mengenai sejauh mana larangan itu akan dilaksanakan, apatah lagi Syria menempatkan lebih 600,000 pelarian Palestin dan pelbagai kumpulan serta pertubuhan Palestin, baik yang bersifat penentangan maupun perkhidmatan awam. Motif sebenar Washington masih tidak jelas, namun penganalisis percaya antara matlamat utama menyokong perubahan rejim di Syria ialah untuk menamatkan sokongan tradisional negara itu terhadap rakyat Palestin dan perjuangan mereka, pada waktu sekatan Amerika dan halangan berkait, Israel, sedang menyekat usaha pembinaan semula Syria. Dalam pada itu, HTS telah menyeru agar semua puak bersenjata, termasuk kumpulan Palestin, melucutkan senjata mereka, namun belum melaksanakan larangan menyeluruh terhadap aktiviti kumpulan-kumpulan ini.